I'm very honored to be talking to you this morning. Saya akan cuba menggunakan bahasa Malaysia mengambil kira sambutan minggu bulan kebangsaan yang masih terus hingga hari ini. Namun begitu, my presentation will be in my PowerPoint presentation will be in English. Tapi izinkan saya membentang dalam bahasa kebangsaan. Dan kalau sekali-sekala terkeluar juga bahasa Inggeris, mohon maaf saya, kerana kadang-kadang terkeluar juga bahasa tempatan bahasa Inggeris daripada Gua Musang sana. I'm from Gua Musang, and tuan-tuan, saya amat gembira dapat berjumpa dengan tuan-tuan, khususnya kerana ramai di sini adalah sahabat-sahabat kita daripada PKG dan juga PTPN, yang mana saya belum berkesempatan untuk berjumpa dengan tuan-tuan dalam mana-mana platform. So I'm very excited today. Keluar lagi ayat bahasa Inggeris daripada Kelantan. Saya amat gembira dapat berjumpa dengan tuan-tuan pada pagi ini untuk saya berkongsi bukan sahaja tentang dapatan kita, tapi juga untuk kita berkongsi tentang what is next, apa hala tuju berikutnya. Baik, apa yang saya nak bentangkan kepada tuan-tuan pada hari ini adalah berkaitan mewujudkan suasana pembelajaran abad ke-21 di dalam bilik darjah. Seperti mana kita sedia maklum, kita semua, warga teknologi ini adalah warga yang nak menyokong. Kita bukannya warga yang nak mendesak, tetapi membantu di peringkat sekolah dalam melaksanakan pembelajaran abad ke-21. Saya rasa saya tak perlu pergi lagi lebih lanjut mengenai pembelajaran abad ke-21. Cukup dengan apa yang diberi. Dalam berdasarkan kajian yang telah dibuat sepanjang masa ini adalah skill-skill ataupun kemahiran yang amat diperlukan dalam abad ke-21. Ya, kalau dahulu pada zaman satu peringkat awal-awal kita, zaman kita dahulu, the skill yang is required pada zaman-zaman kita dahulu, ya, mula bekerja, kemahiran yang diperlukan ialah kemahiran menurut arahan, ya, menurut perintah, mengikut panduan. Sebab itu amat sesuai sekali kita belajar dengan cara mengikut arahan. Dan begitu ia mula bergerak dalam K-ekonomi, daripada tahun 80-an, dan pada tahun 2015 bagi orang-orang profesional, the skills required among the professionals is as listed above, ya, iaitu complex problem solving, critical thinking dan sebagainya. Pada tahun 2020 nanti, ini adalah senarai kemahiran yang diutamakan, yang perlu ada di kalangan pekerja-pekerja dalam bidang profesional. Saya berpandang balik, ya, ukuran itu bermula pada tahun 2000 lagi, kita dah bergerak kepada pembelajaran abad 21 dan memberi penekanan kepada problem solving, creativity, critical and analytic thinking, collaboration, communication dan ethics. Lihat tuan-tuan, even pada tahun 2010, saya ingat lagi sebelum saya membentangkan ini dalam kurikulum kebangsaan, ya, I have always said that this one elemen ini hanya akan berjaya sekiranya dua benda akan berlaku. Ini pada tahun 2006 lagi, apabila kita membincangkan tentang kurikulum baru yang nak diperkenalkan pada tahun 2011, iaitu ada dua elemen yang mesti ada untuk menjayakan benda ini. Kalau tidak, kita akan kekal dengan agenda yang kita nak buat selama ini, pembestarian sekolah itu, ya, yang mana masih lagi pembelajaran secara rote learning. Ya, sebaliknya ada dua elemen kena digerakkan, barulah benda ini akan berjaya. Salah satunya ialah mengubah kaedah pentafsiran. Yang kedua ialah kurikulum. Kedua-duanya telah mula berubah. Namun begitu, pentafsiran berasaskan sekolah, ya, belum mampu diubah sepenuhnya, sehinggalah kita memperkenalkannya pada 2011. Tapi itu pun belum diambil serius oleh guru-guru, termasuk juga oleh ibu bapa. Tetapi kementerian terus melaksanakan
perubahan dalam pentafsiran bermula pada 2011 dan outcome yang pertama telah dilihat dalam keputusan UPSR baru-baru ini. Jadi tuan-tuan lihat ya, telah dilaksanakan perubahan itu bermula 2011, 12, 13, tapi apa yang berlaku dalam bilik darjah belum transform sepenuhnya. Belum diamalkan pembelajaran abad 21 ke sepenuhnya lagi. Sehinggalah result UPSR baru ini keluar, maka berduyun-duyun ya, ibu bapa, ada pendidik sendiri, guru-guru sendiri yang mempersoalkan kenapa ramai pelajar tak dapat 5A, 6A ya. Dan bagi saya itu satu rahmat, kerana sekarang barulah kita sedari bahawa bukan kita boleh menumpu kepada kaedah pembelajaran sedia ada, tetapi we must change the tujuan pembelajaran itu. Bukannya untuk peperiksaan. Tidak ada lagi kita panggil format peperiksaan, ya, that's no more. Tetapi tujuan pembelajaran seperti disebutkan oleh KPPM selalu, ya, iaitu kemenjadian pelajar, menanam kemahiran. Dan kemahiran ini, if we want to instill this kemahiran, ia tidak boleh berlaku semata-mata melalui peperiksaan, ya, tidak boleh, tetapi melalui amalan-amalan. Tuan-tuan dan puan-puan semua, itu baru pengenalan, ya. Jadi salah satu aktiviti utama, ya, yang boleh menggerakkan pembelajaran berbentuk yang sebutkan tadi, untuk adanya kolaborasi, untuk adanya kreativiti dan sebagainya, ialah dengan melaksanakan problem solving, ya, dalam aktiviti problem solving. Tapi ingat, problem solving ini ada banyak bentuknya. Sekarang ini pun guru-guru telah melaksanakan problem solving, tetapi kita ingat ada banyak peringkat problem solving. Problem solving yang peringkat yang paling rendah ialah cikgu bagi soalan, cikgu jawab. Problem solving juga. Yang keduanya ialah cikgu bagi soalan, jawapannya ada, pelajar hanya cari. Kadang-kadang cikgu bagi hint, kadang-kadang hintnya very direct forward. Mengapakah dah soalan aras tinggi dah, mengapakah orang itu masuk ke hospital? Cikgu pun jawab, ini kerana orang itu sakit. Jawapan sudah pun ada juga, ya. Itu pada tahap yang paling rendah. Pada tahap yang lebih tinggi, cikgu akan bagi soalan, jawapan yang pelajar nak cari. Ada yang lebih tinggi lagi, cikgu bagi soalan, jawapannya hampir-hampir tak ada, mungkin benda yang baru. Dan yang lebih tinggi lagi, tuan-tuan, problem solvingnya ialah pelajar cari soalan, pelajar cari jawapan. Ya, itu adalah yang lebih tinggi, ya. Pelajar find the question, dia sendiri yang inquire, ya, dia inquire dan dia akan mencari jawapan. So itu yang dipanggil tahap yang lebih tinggi. But the best thing about problem solving, of course, dapat melihat kepada real world problem dan mereka merasakan bahawa benda itu relevan dengan apa yang dikendaki. Dan ini dapat melahirkan kreativiti. Saya tak perlu bagi hal-hal ini, kerana saya percaya tuan-tuan, saya juga berikan PowerPoint ini kepada tuan-tuan tentang critical thinking. Ini semua kita dah punya banyak. Collaboration, saya nak tekan sikit tentang collaboration ini. Ini kerana tuan-tuan, inilah elemen yang kita kena support di sekolah, ya. Banyak kita kena membantu untuk menjanakan collaboration. Tuan-tuan, collaboration ini boleh masukkan sebagai berkongsi maklumat, berkawan-kawan, ya, meminta bantuan dan sebagainya. Of course, di kalangan kita pun sekarang ini sudah banyak wujud collaboration. Kalau sebelum ini, di kalangan pelajar-pelajar, collaborationnya ialah aku dapat jawapan, aku kongsi dengan orang lain, atau kita tiru dengan orang lain. Itu pun collaboration juga, ya.
Cuma masalah kita di kalangan kita, masyarakat kita ialah berkongsi ilmu, ya, berkongsi maklumat itu kurang berlaku satu. Cuma sekarang ini bila adanya WhatsApp group dan sebagainya, sudah banyak berlaku collaboration, sudah banyak kita berkongsi, dapat saja maklumat terus kita pass kepada orang lain, ya, kita terus kongsi, dapat saja satu joke yang amat menarik, terus kita pass kepada orang lain. Itu dipanggil juga collaboration-nya. But the more important thing is collaboration yang kita nak lahir di kalangan pelajar adalah ability to collaborate seamlessly in both physical and virtual space, constantly co-create in technological environments with each other, essential not only for their learning but their mental and emotional health. Collaboration yang kita harapkan di sini di kalangan pelajar ialah mereka sama-sama cuba menyelesaikan masalah, berkongsi, dan lebih penting lagi, satu masa nanti kita naknya, mereka ini, pelajar kita ini collaborate dengan people beyond the classroom, probably outside the classroom, mungkin juga beyond, even beyond di luar negara kita. Itu yang kita harapkan, collaboration yang lebih jauh lagi. Dan ini perlu diwujudkan. Soalnya sekarang, bagaimanakah nak wujudkan collaboration ini? Ya, untuk makluman tuan-tuan, ahli-ahli sains, pakar-pakar inovasi, ada ayat very bold dia menyatakan, these people, scientists, innovators, technological experts and so on, these people, they never work alone. Ya, kita dengar mereka tiba-tiba mencipta sesuatu, ahli sains menjumpai sesuatu, tapi in reality they never work alone. Ya, selalunya walaupun namanya seorang diri, tetapi dia akan collaborate dengan orang-orang lain. Begitulah juga yang nak kita lahirkan di kalangan pelajar kita. Communication, ya, melalui kolaborasi dan berdamping itu akan sendirinya meningkatkan komunikasi. Kita boleh go into detail on that one, ethics and accountability. Oleh itu, kita sebagai warga teknologi, ya, kita kena membantu menyediakan suasana yang boleh membantu pihak pelajar-pelajar ini, pihak sekolah ini, ya. Antaranya dengan menyediakan the space, time, tools and communities. Tuan-tuan, antaranya yang kena disediakan bagi menjayakan ini, ya, menjayakan pembelajaran abad 21 ini ialah kita kena menyediakan satu polisi. Bukan tanggungjawab kita, ini pihak atasan menyediakan antaranya peraturan-peraturan dasar, sekarang ini dasar pembelajaran abad ke-21, penekanan kepada kemahiran berfikir dan sebagainya. Itu dipanggilkan dasar, standard, dan juga kita sediakan budget. Infrastructure, iaitu hardware, fundamentals, ya. Fundamental ni maksudnya infrastruktur asas, kena juga disediakan. Hardware, peralatan-peralatan, contoh balik kepada benda ini, kita kena sediakan software dan juga connectivity. Ini semua perlu disediakan. Human resource, iaitu guru-guru yang ada kemahirannya, yang support staff, kurikulum, ya, termasuk juga kurikulum ICT yang sekarang kita mengenalkan coding dan sebagainya. Kena ada benda itu. Servis yang tuan-tuan, this is a part of our role. Kita panggil support service yang kita kena sediakan daripada pegawai dari PTPN, PTP, PKG dan lain-lain lah. Yang educational resources ini juga ada di antaranya which kita kena sediakan, educational resources. Usage, semua orang kena bergerak yang ini, termasuk juga PBD, memastikan benda yang dibekalkan itu digunakan equity. Dia nak emphasize sikit saja. Tuan-tuan, apa yang disediakan selama ini ada memberi gambaran bahawa kita cuba menyediakan a solution that one solution for all. Ya, benda untuk yang boleh digunakan untuk semua. However, kita lihat bahawa apa yang kita sediakan itu kadang-kadangnya tidak dapat dicapai oleh
mereka-mereka yang di luar bandar dan juga pedalaman. Ekoran itu pada masa akan datang, pada tahun hadapan, tuan-tuan, apa yang kita sediakan di sini, I hope kita fokus kepada sekolah-sekolah luar bandar dan juga pedalaman. Dalam kata lain, kita menyediakan software, courseware ataupun lain-lain bahan, tetapi oleh kerana tidak adanya connectivity, maka pihak pedalaman tak dapat menggunakan. Kita memberikan latihan kepada guru, tetapi konten yang kita sediakan kepada guru tidak memenuhi keperluan untuk mengajar kepada anak-anak orang asli, anak-anak yang di pedalaman. So, make sure dalam misi kita pada akan datang ialah dalam memberikan kemudahan untuk semua, to meet all, we focus to the need of the people di pedalaman. Tuan-tuan, saya pergi kepada slide ini dahulu sebelum saya teruskan. Lihat kepada gambar ini. Ini semasa Datuk Seri TKPPM bercakap semalam, dia ada sebut tentang gambar ini. Dia kata dalam bilik dia ada gambar ini. Sebenarnya saya pun ada gambar ini juga, dan saya ada dalam handphone saya sendiri. Gambar ini memberi banyak makna, bermacam-macam makna. Pertama, tuan-tuan dapat lihat, ini adalah juga problem solving. Apa yang diberikan itu adalah problem solving. Ini gurunya dan pelajar-pelajar. Pembelajaran boleh berlaku di mana-mana. That's one thing. Dia perlukan tidak semestinya dalam bilik darjah, tetapi boleh berlaku di mana-mana. Dan inilah dia yang dikatakan bahan yang disediakan oleh yang disediakan oleh bahagian teknologi pendidikan. Tingkat panggilnya Buffalo. Orang Kelantan panggilnya asalnya orang Kelantan panggil bar. Tapi oleh kerana asalnya Buffalo, bar Kelantan asalnya. Tetapi oleh kerana orang lain panggil kerbau, orang Kelantan kerbau, artinya orang Kelantan panggil ni kubah. So kita ini kubah ni, kan? Campurkan buffalo dengan kerbau, so dipanggil kubah. Cuma ini tuan-tuan nak bagi tahunya ialah bila tidak adanya teknologi apa-apa sahaja, apa yang ada boleh digunakan. Itu yang pertama, boleh digunakan. Yang mustahabnya ialah ada keinginan, dan satu lagi, ada keinginan. Satu lagi ialah kita kena apa yang disebutkan oleh Datuk Seri Tan Sri KPPM, dia gunakan dua sahaja, iaitu ada kemahuan dan ada kemahiran. Tetapi kita di BTP, kita kena provide satu lagi untuk membantu yang ini, yang apa kita panggil sebagai sediakan benda untuk membantu mereka. Beralih kepada yang ini, tuan-tuan, tidak semestinya peralatan atau bahan yang diberikan mestilah yang paling-paling canggih. Tadi telah ditunjukkan kerbau pun boleh berfungsi. Kadang-kadang apa yang dibekalkan tidak semestinya paling-paling berkesan. Saya nak tunjukkan ini gambar ini, beberapa gambar ini dalam bilik darjah. Ini melalui lawatan saya sepanjang 3 bulan ini, kebanyakannya di sekolah-sekolah di negeri Kelantan dan juga Kelantan, Kedah. Kerana sekolah-sekolah ini dia beroperasi pada hari Ahad, so I was able to go to these schools on Sunday, kerana bolehlah keluar daripada Putrajaya hari Ahad. Dan dapatlah data-data ini. Tujuan lawatan itu bukan semata-mata untuk menyediakan kertas ini, tetapi sebenarnya nak melihat pada masalah pelestarian net dan sebagainya. But what I like to share with you today is,
Ini satu contoh amalan guru dalam melaksanakan pembelajaran abad ke-21. Ya, satu contoh lah, satu contoh, dan difahamkan 2 minggu sebelum saya pergi itu, dia masuk tajuk yang ini. Tuan-tuan, antara kesilapan juga ialah cikgu kadang-kadang tu pihak pengurusan, ya, dan pihak KPFT kadang-kadang tu kita ingat, ya, dalam setiap lesson itu wajib menggunakan abad ke-21 aras tinggi all the time. Tidak semestinya, ya. Dia kena various level. Tidak mestinya terus aras tinggi dan segala-galanya pelajaran abad ke-21 dan setiap sesi kena menggunakan ICT. Tidak semestinya. Dalam pembelajaran ini, what happened was 2 minggu sebelum itu, guru ini telah pun memberi tugasan kepada pelajar mengikut kumpulan-kumpulan, ya, bagi satu tajuk physics, which I cannot saya tak boleh nak recall, tapi dia ada kaitan dengan buoyancy, Archimedes theory, macam itulah, yang mana kenapa kapal kapal timbul, terapung, kenapa kapal terapung, kenapa perahu bila dari laut, ya, masuk ke dalam ke muara sungai, masuk lagi ke dalam, kenapa dia semakin, dia perahu dia bawa ikan, ya, perahu pergi mana? Perahu pula, nelayan pergi menangkap ikan, balik sampai ke kuala sungai, kemudian masuk lagi ke dalam. Mengapa perahu dia semakin tenggelam, ya, dan kita diterangkan menggunakan teori fizik. So dia bagikan beberapa problem solving kepada kumpulan-kumpulan itu, dan akhirnya kumpulan-kumpulan ini kena membentangkan dalam tempoh 2 minggu lagi selepas mempelajari konsep fizik berkenaan. So when I came 2 weeks later, they were doing this. Pelajar-pelajar, what happened was, pelajar akan mencari maklumat dalam internet daripada buku, ada pusat sumber. So kita BTP, BTPN, BKJ, we must provide the facilities yang boleh membantu pelajar mencari maklumat. That's why kita kena providekan connectivity dan sebagainya. Baik, tetapi yang penting di sini, tuan-tuan, ada orang kata dalam kelas ini kenalah disediakan dengan smartboard. Bila saya tanya kepada kelas, kepada cikgu, kepada pelajar, peralatan manakah yang paling mustahak kepada pelajar bila dia nak berkongsi maklumat, nak membentangkan? Do they need computer? Adakah mereka amat perlukan smartboard, LCD dan sebagainya? Tuan-tuan, terkejut. Peralatan yang paling mustahak yang mereka perlukan ialah ini dia, whiteboard yang kecil di kumpulan-kumpulan berkenaan. Kerana kita nak melahirkan sekarang ini, pelajar dia mencari maklumat dan dia berkongsi, ya, dia menerangkan kepada orang lain dan kemudian kepada kumpulan-kumpulan lain juga. So bagi mereka inilah alat yang paling penting. Walaupun netbook ini ada, tetapi tak dapat dilihat dengan jelas dalam kumpulan berkenaan. Dan ada juga smartboard, tetapi smartboard hanya satu untuk dibentangkan kepada semua orang. So this one is the most important. Tetapi dia ada juga dipanggil kertas yang tetapi jata selak, tuan-tuan, jata selak. Flip chart, jadi tetapi flip chart itu dia kosnya agak tinggi, jadi mereka tak belikan. Yang ini yang paling berharga. Lihat, tuan-tuan, tidak semestinya teknologi yang paling canggih yang amat diperlukan. That's something that I would like to share dengan tuan-tuan. Dan kita juga kena sediakan ruang, sekarang ini ruang pembelajaran, tuan-tuan. Konsep kita sekarang, ruang pembelajaran bukannya legitimate in the classroom only. Ruang pusat sumber bukannya di perpustakaan
super semata-mata. Ya, kita mahu createkan pada masa akan datang nanti ruang pembelajaran itu di mana-mana sahaja di sekolah. Sudah tentulah persoalan pertama, orang akan kata, why not provide connectivity di seluruh kawasan sekolah. InsyaAllah sampai satu masa nanti kita akan bergerak ke arah itu. Memang sekarang ini pun kita BTP ya sentiasa didesak, please provide 100 meg ya Mbps kepada setiap sekolah sudah boleh ditaburkan ke seluruh kawasan sekolah. Tuan-tuan, setahun sekarang bulan apa? Okey, setahun setengah yang lalu apabila saya dah berada dekat BTP 2-3-4 bulan setelah berada dekat BTP, dan kita tengah bergerak untuk bergerak daripada fasa 1 Bestarinet kepada fasa 2 Bestarinet. Ada 3 soalan pertama yang saya bertanyakan kepada pengurusan tertinggi. 3 soalan sahaja. Soalan yang pertama ialah, adakah kita wajib kekal dengan vendor sedia ada? Itu soalan pertama. Dan adalah jawapannya yang tak perlu saya share dengan tuan-tuan. Yang keduanya, adakah ceiling cost itu tetap? Boleh tak kita tambah-tambahkan sikit lagi? Maksud ini, peruntukan ya untuk 5 tahun itu boleh tak kita tambahkan sikit lagi? Ya, adakah ditetapkannya ceilingnya? Jawapannya ialah boleh, badan mungkin tak dapat. Kalau minta banyak tak dapat. Ya, kerajaan perlukan kita reducekan lagi. Dan of course soalan yang ketiga, adakah wajib disediakan VLE, perkhidmatan VLE? Itu pun saya tak perlu bagi jawapan kepada tuan-tuan. Saya nak kaitkan dengan kosnya. Nak dapatkan yang capaian sekarang ini pun hampir-hampir tak diluluskan oleh kerajaan. Ya, hampir-hampir tak lulus. Ya, tapi kita harapan kita ialah nak naikkan ke 30, 50 dan pada 100. InsyaAllah lah. Ya, apabila ekonomi negara telah bertambah baik, kemungkinan besar kita akan dapat naikkan lagi capaian pembekalan perkhidmatan internet ke sekolah-sekolah. Dalam hal ini tuan-tuan, kita kena bergerak pada masa akan datang, ya. Semua kena bergerak pada masa akan datang, mewujudkan suasana di sekolah yang mana pusat sumber itu bukan lagi semata-mata bergantung kepada buku teks, kepada buku bacaan tambahan. Ya, the pusat sumber now must rely on external resources. Alright, so that's how. And then the information is available everywhere. The maklumat tidak semestinya daripada guru semata-mata. Ya, maklumat boleh datang dari pokok-pokok sendiri. Sebagai contohnya, ada yang dapat scan sana sini, terus dapat maklumat. So we must go in the content. The maklumat can be virtual, online, or remote, or offline in rural areas. Inilah yang saya nak tekankan sangat tuan-tuan. Apa? Dah ada benda ni. We must provide solution. Itu kata-kata ni ya. We look for equity and let us look for rural areas because their connectivity is a bit low. Yeah, so we need to provide a lot of solutions offline. Okay. Saya proceed dahulu. Afterwards, when you have any question, I will give a bit time for any question. The space again, I don't have to go into detail on this one. So about space also, yeah, to rush with the time, yeah. Okay. Another thing that needs to be provided is not this beyond our control, yeah, the time. The, on the aspect of time, now, at the moment, pada masa ini, kita berpandangan bahawa pembelajaran itu berlaku dalam time yang rigid, during the school hours. We must now provide solutions whereby students
akan dapat belajar beyond that limited time. That means beyond the school hours. How are we going to provide that to the students? Satu ialah ini yang dikatakan gamification itu. Bahan-bahan, tuan-tuan, anak kita sekarang ini, ya, dia pergi ke sekolah, dia balik ke rumah, di luar sekolah itu juga dipanggilnya, kita panggil sekarang ni utilizing that time for learning, ya. Dan cara mereka menghabiskan masa melalui device dan sebagainya. Now, one way that we can promote, we can utilize, we can optimize the time is to provide a solution where they can also learn during that extended hours. Antaranya ialah menyediakan bahan yang boleh mereka gunakan semasa tempoh-tempoh berkenaan. Sebagai contohnya, bahan dalam VLE. Dan satu lagi, seperti dibincang as we have discussed during the last yesterday, ya, the gamification, ya, bahan dalam bentuk games. Tuan-tuan, dalam hal ini saya terus nak lompat ke sana. For next year, we need to focus our team dekat BTP dengan BTPN, dan kita akan buat ini. Kita akan tingkatkan bahan-bahan dalam bentuk games ini, so that we can provide to the primary schools dan lebih utama lagi ke sekolah-sekolah perdalaman. Persoalannya, kalau kita provide games, saya tahu sekarang anak saya, ya, anak saya kalau games ini dia kata kena ada internet. Saya pun tak faham, ya. Selalu nampak dia ada competition and so on, ya, dan kena ada internet. So kalau itu keadaannya, we may not be able to provide the real solution for the rural schools, because the rural schools do not have good connectivity. But then we must try to provide games, ya, solution dalam bentuk games ini that can be used for rural schools. Kalau boleh dalam bentuk offline. Itu saya nak tahu caranya. Kerana anak saya, dia kata, Papa, kena ada internet, katanya, ya. Tapi saya tak faham yang itu, ya. The tools. Students need access to the digital tools and media-rich resources that will help them explore, understand, and express themselves. Educators need access to tools and resources to share knowledge. Itu biasa. Next one, antara yang kita bekalkan sekarang ini ialah satu BestariNet, ya, melalui pembekalan BestariNet. Ini saya nak share sikit, tuan-tuan, ya. Kerana BestariNet ini merupakan dalam tempoh seminggu ini antara tajuk yang paling popular dekat Parlimen, ya, paling banyak dipersoalkan dekat Parlimen. Juga yang sekarang dah nak kena timbul semula kepada PAC. Dalam lawatan saya ke sekolah-sekolah, persoalan pertama bila tanyakan tentang BestariNet, the first response from the teachers from the pengurusan, the first response is, Cik, capaian internet rendah. Itu respons pertama mereka, ya. Connectivity is very low. So kita tak boleh marahkan sekolah. I'd like to share with you kenapa ianya rendah. Last week I went to 2 schools in Gua Pusang, Kelantan, ya. The KPP was also with me. These 2 schools, both of them say the capaian is very low. Salah satu sebabnya ialah, ya, both of these schools are getting 4G, ya. That means 4 meg in the makmal, 4 meg in the makmal, each makmal 4 meg, ya. So if they have got 2 left, that means they have got 8 meg, and then 1 meg for the and 1 Mbps for the bilik guru, and another 1 Mbps for the office. What happened was, the one that is supposed to be delivered to the bilik guru has been pulled to another section, kelas tingkatan 6.
Now, the 1 meg is being shared for bilik guru and bilik pejabat. As left is only 1 meg. Sebab itu capaiannya manalah cukup 1 meg untuk dikongsi urusan pejabat dan juga bilik guru. Another thing is, the one that is provided for makmal telah mereka ubah suai, they have modified it so that it can be accessed by teachers melalui wifi daripada mana-mana tempat di luar makmal tersebut. In other words, that 4 meg has been shared by a lot of the other devices beyond the makmal, including devices ini. When we check, there were about 60 numbers registered to that Wi-Fi at that moment. Yeah. In other words, when you go to the lab to use VLE and so on, there might be only about 10 computers who are able to access the internet at the same time. And pada masa yang sama, kita tengok ada juga beberapa handphone yang sedang downloading video. So these are the cases, ya, yang menyebabkan internet access itu tidak available in the makmal. Kepada PKG semua, program PKG and BTPN, please after this we need to inform the schools. Kalaulah makmal mereka tak dapat akses kepada 40 computers at the same time, ya, kalau if the students or teachers cannot access to the internet, to the VLE at the same time by 40 computers, we need to report to the help desk. Then when based on the report, kita akan batalkan pembayaran. Ya, pembayaran akan dibuat kalau tidak ada aduan. What happened was, they say that kami dah buat aduan. When we check, there is no aduan. When there is no aduan, so we will not be able to punish the company, the vendor. And when there is no punishment, they will leave as it is. They will take any action to correct the weakness. So please inform we are going to provide additional information to pass to all schools, but please emphasize this when the schools are inquiring us about the low connectivity. Please do the report. Alright, one another problem that we have in school is the computer lab. Dan sekarang ni tuan-tuan, almost 30% of computers in the lab are not functioning. Yeah? Ada juga computers are functioning, but they are already what we call it, macam mana kata barang tua lah. Boleh guna lagi datuk ini, post our datuk here, ataupun yang terpentas ni, yang masih berfungsi. Sorry, sorry. I'd like to stop here, but before I stop, ada couple of other things that I wish to share. Pertama, tuan-tuan, as we talk about gamification, once the vendors know about this, they will rush immediately to produce a lot of materials or a lot of games, a lot of software based on games. When vendors build these products, it will cost the government a great deal. Costnya akan berlipat ganda. I wish kita boleh develop on our own. On that note, we need to train our teachers. We need to train our PKGs and so on. Kerana games ini kalau nak develop dia tak boleh buat seorang-seorang diri. It involve also instructional expert, designers, content expert and so on. Saya harapkan, kerana kalau nak mengharapkan kepada vendor, this might not work. Kerana duit pada tahun hadapan mungkin tak ada.
So we have to work on our own to provide these type of applications to the rural schools. Dalam hal inilah kita kena collaborate dengan Persatuan Teknologi, dengan MDEN dan juga pelbagai agensi lain yang boleh membantu kita untuk menghasilkan bahan-bahan sebegini rupa. Yang kedua tuan-tuan, yang keduanya, tahun depan tadi saya sebutkan juga untuk menjayakan ini perlukan bajet. Tuan-tuan, tahun hadapan bajetnya sebegini rupa, ya, very bad, kerana nak menampung bayaran gaji tuan-tuan ini yang semakin berlipat ganda, ya. Ekoran itu, ya, peruntukan the budget for development of other material, even for maintenance of computer, is going to be very low. Yeah, we have just written a paper recently. We have already submitted requesting about 298 million, to do a complete, we call it maintenance and also replacement of the computers in the lab. But we are not sure. We requested 298 million. We might be getting about 8 million. Okay. Kurang hal bajet juga, ya, kita mungkin pada tahun hadapan tidak dapat dibekalkan juga dengan peruntukan untuk to buy the buku bacaan tambahan, buku-buku untuk pusat super, ya. Kalau dapat pun mungkin bilangan yang agak kecil. Dalam hal ini kita kena buat dua solutions. Pertama, ya, langkah pertama ialah peruntukan yang ada itu, the small budget itu, kita kena tumpukan kepada sekolah-sekolah luar bandar yang kurang connectivity. Sebaliknya, sekolah-sekolah yang ada connectivity yang baik, I wish we can drive our teachers, even our students in the future, to use the e-library dan juga pustakaan di bandar-bandar yang dah semakin banyak sekarang ini, termasuk juga menggunakan apa yang dipanggil PI, Pusat Internet Satu Malaysia, ya, Pusat Internet Satu Malaysia. Baik, kerana di lokasi-lokasi ini internetnya ada, perpustakaannya available, so and then for that reason, kalau ada internet, we can also encourage our teachers to use e-library. And on another note, teachers are also, semua guru-guru, mungkin tuan-tuan tak dapat lihat lagi, all teachers who are at the 4G schools, sekolah-sekolah yang menerima perkhidmatan 4G, they will be getting yes punya apa kita panggil, altitude, latitude ke altitude, altitude, the handphone with a 2G 2 gigabyte data plan, whereby they can use the altitude anywhere in the school. They can also access to the e-library. Tuan-tuan, itu antara dua benda yang kita kena buat, ya. Dan satu lagi, ini harapan saya juga, tuan-tuan, for the last 2 or 3 weeks, Director General, Menteri emphasize sangat kita dah kena berpindah daripada exam oriented culture kepada pembelajaran abad ke-21. Ini semua selepas timbulnya keputusan Bali, kena bergerak ke arah sana. Ekoran itu kita kena membantu pihak sekolah, ya, dalam melaksanakan pentafsiran berasaskan sekolah, dalam melaksanakan problem based learning and so on. Kita kena membantu kerana the teachers might need some help to identify the right problem, the right solutions for the schools. Tuan-tuan, saya buka selama 15 minit dahulu sesi untuk soal ataupun sebarang pandangan tambahan. May I open the door? Tuan-tuan, silakan. Ya, Tuan, silakan.
setuju dengan ceramah yang disampaikan oleh Tuan Haji. Tuan Haji merupakan juga penasihat pada Persatuan Teknologi Pendidikan. Berbencu mandatory siapa saja jadi pengarah BTP automatically, secara automatik dia jadi penasihat pada persatuan. This one dulu, kini dan selama-lamanya. Ya. Jawatan yang hidup, dalam kata lain ayatnya lah jawatan yang dipaksa. Sorry. Okey, terus teruskan. Oleh kerana kita memandangkan the constraint of financial problem every year is that bila kita ask for budget, mesti ada budget examination, dia cut potong. Dan nampak likely next year memang tak ada. So our concern now is saya fokus kepada luar bandar. So luar bandar kita tengok macam connectivity ni memang very low. Saya yang diketua sekolah, yang diketua sekolah anak saya. So connectivity dalam bandar pun memang kurang, amat kurang dari itu. Dan Tuan Haji tadi ada mengatakan bahawa we have to develop our own material. Saya teringat masa saya berkhidmat di TV, kita ada satu pasukan yang panggil PPB, pasukan pembina bahan. Dan they have trained these people on the ground sampai KD, sampai ke guru. Tuan Haji Sanusi pun involved. So we have these groups of very innovative and creative people on the ground. So bahan ni saya rasa yang dihasilkan bahan permainan interaktif. Saya pun pergi tengok sekolah interaktif. Itu bahan dihasil. Banyak wang kita habiskan untuk buat bahan ni. Kita dah buat bahan ni. Dan ada di pusat Zumba sekolah. Malangnya kita tengok dekat itu, saya pergi sendiri, ada letak atas shelf dalam bilik pengetua dan juga bilik guru. Kenapa bahan ini yang kita belanjakan tapi bahan ini bagus tak digunakan? Jadi soalan saya, adakah ke manakah arah yang dituju? You have already pasukan, you have the pasukan, then you have already developed this thing. Apakah langkah dituju? Thank you very much. Actually, there's one slide that I did not show just now tentang bahan-bahan digital. Ada langkah yang kita perlu buat. Puspa, take note. Yeah, there's one slide tentang bahan-bahan digital ini. Datuk, you are right. Yeah. Bahan-bahan digital ini setelah arahkan kepada tim untuk tahun depan, we must identify them, katalog them, buatkan katalog, ya, dan juga siapa, apakah benda itu, apakah kegunaannya. We must do that one, ya. And people are already asking for that one, ya, katalog ini, ya, katalog ini. Dan kalau boleh, ya, bahan-bahan ini yang ada dahulu kita buat dalam bentuk CD pun ada, ya. We must from now on be able to convert it so that we can deliver satu secara online, satu lagi as a package that we can send regularly to kita pump kepada PKG dan PKG boleh transfer kepada sekolah so that sekolah boleh gunakannya secara offline. That is our Cik Puspa, one of our thing that as our KPI for next year. We have to do it because they are bukan itu sahaja, bukan yang BTP sediakan saja. Ini termasuk juga apa yang Datuk yang kita prepare PPSMI dulu. Bahan-bahan PPSMI dahulu for science. Cuma yang PPSMI dahulu dia adalah dalam bahasa Inggeris. But they are still useful. Okey, terima kasih Datuk. Yes, Prof, silakan. Tidak tahu Prof. Assalamualaikum kepada semua, ya. Agaknya mungkin ada yang kenal saya ni umur saya dah 71. Prof kena kasih ni Prof. Sahabat lama saya ni tertenang. Umur saya ni dah 71. I was serving this pusat semua, the first pusat semua ni tahun 83, ya. So until now is 33 years lah, kan. Dan sepanjang perkhidmatan saya, I think I should congratulate Tuan Haji Saidi. You have got a very good director. Tengok dia dah pergi to the field. Dia sudah pergi to the field and survey dia apa-apa masalah di finances, which I think you all have got to really
on the run lah, right? Okey, satu yang saya tertarik dengan Tuan Haji ni sebab apa yang disebut oleh Tuan Haji tu banyak melibatkan saya ni bidang saya instructional design, memang khusus instructional design, the science of instruction. Apa yang Tuan Haji dah sebut tadi, dia menyebutkan beberapa, cuma dia tak sebut model je, right? Dia kata dia pergi satu tempat tengok dekat apa ni, pusat bestari yang dikatakan ada berapa dari segi connectivity itu, which is actually that is the new education technology theory, connectivism, daripada behaviorism, cognitism, constructivism, and now he's talking about collectivism, the new theory. Kalau you tak connected now, we are out. So jadi apa yang saya tarik itulah dengan saya nak komen tentang the instruction design aspect. Tuan Haji ada menyebut tentang bila dia kata you kena tahu apa bahan. Actually it is in the model, dipanggil model Azure 1983. Analysis, right? State the objective, select the media and all that. You nak mengajar, you tak select media, you tak modify, you tak create, and so on until evaluation. So itu yang saya tertarik bila Tuan Haji sebut tu. Kemudian nak juga Tuan Haji telah menyebutkan tentang ADDIE, yang the model tu, ADDIE itu adalah model yang luas, kemudian disupport oleh model yang ada lepas 100 lebih model instruction design. Kita tak perlu tahu semua lah, kita hanya perlu tahu sikit. Kalau anda gunakannya apa yang Tuan Haji sarankan, insyaAllah akan berjaya. Kemudian satu lagi saya tertarik yang Tuan Haji tunjuk tadi lah, kelas fizik kan. Actually that is from a research by Vanderbilt University, tapi telah diubah sesuai oleh pelajar ini, right? Di mana mereka mengkaji the speed of the boat dan sebagainya, mathematics, fizik involved. So dalam itu yang Tuan Haji sebut tadi, that means that school tu dah gunakan satu study dipanggil Adventure of Woodsbury dipanggil. So dia tak gunakan yang tu. Jadi saya tertarik dengan apa yang Tuan Haji. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. 71 years, ya. Masih satu stesen Datuk, betul ya? Okay, another one. I think we have one more question. Okay, ya. Ada lagi pandangan tuan-tuan? Ya. Ya, Tuan Haji, silakan. Adakah guru-guru semua telah dimaklumkan ataupun telah diberi perangan tentang 21st century learning ni? Contohnya kan, saya mengajar di IPG Kediri dan juga di IPG Kota Baru untuk program master UMM. Dan saya tanya dia orang, apakah apa yang dia faham tentang 21st century learning ni? Kebanyakannya yang jawab ialah cara nak susun meja code activity. That is all they know about 21st century learning. And then I asked one group, right, to go and collect information and do a presentation on 21st century learning skill school kan. And selepas presentation tu, semua orang, it's not only that team, it's so many team, right? And kita juga tahu bahawa kalau ikut usul-usul tentang 21st century learning kan, 21st century school ni is very dependent on technology, right? Maknanya teknologi membolehkan learning anytime, anywhere, even beyond the school hours and even beyond the state and the country tu. So adakah kita sedang merancang untuk membuat BYOD in our school in the near future? Sebab I think in the West, in the developed nation kan, orang dah banyak buat dah BYOD ni. So are we still concerned about the management issue sehingga kita tak mau membenarkan pelajar bawa depan muka school ni? Sebab I think the mobile devices now is like pen and pencil to us 30 years ago. It is the tool for learning now, tapi kita masih lagi menidakkan that tool to the student, right? I'm not sure how many of you agree if we allow them to bring a phone ke laptop ke ataupun iPad kan, right? But if you look into the YouTube kan, di US banyak, they are using all those devices even in sekolah kan, right? Tapi kita masih lagi macam tertahan lah. Mungkin ada isu lain lah, saya tak tahu ya, but I think maybe of the issue management lah, right? So saya minta pandangan tu je. Tuan Haji,
dua soalan sebenarnya tadi. Adakah guru-guru telah pun didedahkan tentang 21st century learning? Yang kedua ialah tentang isu BYOD, Bring Your Own Device to School. Maksudnya pelajar dikenakan membawa peralatan device masing-masing ke sekolah. Menyebut hal device ini, saya pernah diketawakan orang, ketawakan oleh pengarah-pengarah negeri, pengarah-pengarah bahagian bila bercakap tentang device ini, kerana KPPM bertanya, ini ketepi sekejap ya. KPPM bertanya dalam mesyuarat pengurusan pendidikan KPM yang dihadiri oleh pengarah-pengarah bahagian, oleh pengarah-pengarah pendidikan. Dia tanya, Tuan Haji Zaidi, what happened to the device yang he brought back from UK to be used for offline? So saya pun kata, ini jawapan tepi sikit ya tuan-tuan, tidak jawab lagi soalan ini. Saya pun jawab kata, alat yang tasri bawa balik itu telah pun kita buka. Alat yang tasri bawa balik itu telah pun kita buka dan kita siasat, dan kita dapati alat itu kat tempat kita pun dah banyak ada. Ada 2-3 orang ketawa sikit-sikit lah. Tetapi kita telah pun serahkan kepada Politeknik untuk mereka menyiasat. Kerana Politeknik, mereka kata mereka ada alat yang lebih kecil. Yang alat yang tak terluar balik itu agaknya besar saiznya. That one dah started. Tapi what I move back to the question yang Tuan Haji bertanya tentang BYOD ini adalah isu 7 tahun yang lalu sebenarnya. Mengapa tak dibenarkan itu pada masa yang berkenaan. We try to bring back perkara ini kerana tuan-tuan, memang betul kita harap sekarang ini tidak boleh lagi kita bergantung kepada apa yang diberikan oleh kerajaan. Kita harap begitu. Yang keduanya, jika dibekalkan oleh kerajaan, dia akan menjadi solution that fits for all semula. Kemungkinan bila dibekalkan saja memang dia untuk semua orang. Dan akan timbullah isu-isu yang mana tempatkan. Kalau kita kerajaan bekalkan, maka kita bekalkan kepada semua, termasuk juga sekolah-sekolah pedalaman. Ini macam apa yang akan berlaku kepada guru-guru yang akan dibekalkan dengan tablet. Tuan-tuan, guru-guru akan dibekalkan tablet sikit masa nanti. Dan termasuk juga guru-guru yang berada di Bario, Temabawan, yang mana di situ bukan sahaja internet tak dapat, telefon pun tak dapat. So dah dapat lihat di beberapa sekolah di kawasan-kawasan berkenaan yang mana tablet ini tidak digunakan langsung pun. Begitulah juga dengan bio. Jadi kita berpandangan bahawa it's good from now on. Bahan peralatan ini disediakan sendiri mengikut keperluan setempat dan oleh pelajar atau ibu bapa sendiri. Telah pun kita kemukakan, cuma ada timbul 2 isu lah yang perlu diselesaikan segera. Salah satunya, bila bawa BYOD ke sekolah, apa yang akan berlaku? The first thing is, the students would demand, sekolah would demand that Wi-Fi be provided in the classroom. Kalau tak, apa gunanya unless pelajar sendiri membawa BYOD yang lengkap dengan data plan. Alright, so that is one of the issue. Another one is in terms of equity juga. Dikatakan bahawa ini akan apa kita panggil jurang digital device. But we are going to, kita akan bawa semula cadangan BYOD ini kerana kita rasa bila kita mulakan, dia tak ada lagi isu-isu yang kata pelajar mengakses kepada bahan-bahan yang tak sesuai itu. Sekarang ni we need to forget about that now. Okay, sekarang ni kita dah lepas daripada ruang sana. Cuma nak diingatkan juga berdasarkan kajian yang kita buat di satu peringkat pelajar-pelajar matrikulasi, yang mana pelajar-pelajar habis banyak masa
bila ada device ini termasuk juga laptop ya, mereka bebas menggunakan alat pada jenis alat ini. Mereka habis banyak masa mengakses, tapi bukannya akses bahan-bahan PDP. They spend about 90% of their time on social, 90%. So that one akan juga menimbulkan kebimbangan. Tapi menjawab soalan Tuan Haji, yang pertama, guru-guru telah pun didedahkan dengan secara berperingkat dengan pembelajaran abad ke-1. Mungkin pada peringkat awal dahulu memang kerana penjelasannya begitu singkat, mereka hanya memikirkan bahawa pembelajaran satu ialah infrastruktur. It's not that one. It's very precise. It's not that one. It's more on the practice of teaching and learning. Tetapi yang kedua, tentang B1OD, buat masa ini belum dibawa semula, tapi biar akan bring back B1OD supaya diterima oleh pihak perusahaan ini. Ya, terima kasih. Tuan-tuan, oleh kerana the time is too short already, saya nak mengucap ribuan terima kasih atas perhatian tuan-tuan, atas sambutan yang diberikan. Saya terpaksa beredar serta-merta kerana pukul 4 kena berada di Putrajaya, satu mesyuarat yang akan difungsikan oleh KPPN. Saya merakamkan ribuan terima kasih kepada persatuan PTPN dan juga semua pihak yang membantu menjayakan seminar ini. Saya rasa juga amat bersyukur kita dapat berkumpul dalam keluarga teknologi kita. Tuan-tuan, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.